Jumlah kecil, janji konsisten. Masalah simpanan bukan sebab jumlah terlalu kecil, tapi sebab kita jarang buat secara konsisten. Ramai orang kata, aku nak simpan bila dah ada duit lebih. Itulah ayat yang kita selalu dengar hampir setiap tahun. Tapi bila kita tunggu duit lebih, selalunya simpanan tak pernah bermula. Saya sendiri belajar satu perkara penting tentang simpanan. Jumlah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada jumlah besar yang jarang-jarang kita simpan. Permulaan simpan emas, kita jangan terus beli emas yang besar jika kita tak mampu. Mulakan dengan 1 gram. Tak nampak besar, tak rasa hebat. Tapi ia disimpan setiap bulan. Lama-lama kita akan terkejut bila kita tengok balik, gram yang kecil itu dah bertukar jadi simpanan yang lebih besar. Emas ajar kita satu prinsip yang sangat praktikal. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu ada lebihan, dan jangan tunggu emosi stabil. Mulakan dengan apa yang ada dan ulang tanpa henti. Bila simpanan kecil dibuat secara konsisten, ia bina disiplin. Ia juga bina keyakinan diri kita. Dan ia bina masa depan tanpa tekanan. Kita perlu percaya orang yang boleh simpan 1 gram secara konsisten suatu hari nanti boleh simpan 10 gram tanpa rasa berat. Tapi orang yang tak pernah mula akan sentiasa rasa 10 gram tu terlalu mahal. Tuan-puan, awal tahun ni jangan pandang rendah pada simpanan yang kecil. Ia mungkin nampak senyap hari ni, tapi ia sedang membina sesuatu yang besar untuk kita pada masa hadapan. Simpan kecil, tapi simpan secara konsisten. Kerana konsisten itu adalah bentuk kekayaan yang paling jarang dimiliki. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.